Adakah anda jutawan duit atau jutawan emas? Mari kita lihat pada tahun 2015 harga emas sekitar RM141 per gram. Dengan RM1 juta nilainya bersamaan sekitar 7.1 kilogram emas. Hari ini dengan jumlah wang yang sama pada harga emas RM490 per gram, anda hanya mampu dapatkan sekitar 2 kilogram emas. Lebih 2 ataupun 3 kurangnya berbanding 10 tahun yang lalu. Sekarang jika RM1 juta yang telah ditukarkan kepada 7.1 kilogram 10 tahun yang dulu, hari ini sudah bernilai lebih kurang RM3 juta. Nilai simpanan anda berganda 3 kali dalam tempoh 10 tahun. Ada 2 pengajaran penting dekat sini. Yang pertama, kuasa beli ringgit telah merosot lebih 3 kali ganda dalam masa 10 tahun. Kedua, emas telah mencatat kenaikan purata sekitar 25% setahun sejak 2015. Bandingkan dengan simpanan di ASB, tabung haji atau KWSP yang hanya memberi dividen sekitar 5% setahun dalam masa 10 tahun ini. Simpanan tunai bukan sahaja tidak mampu menandangi inflasi, malah menyebabkan kerugian kuasa beli. Inilah sebabnya Public Gold menyediakan platform belian emas yang mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan boleh isi beg biru dekat bawah atau terus saja klik link di bio. Nanti Faiz akan bantu tuan dengan sebaiknya. Teruskan follow Faiz untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.